Hello guys, welcome today. Depan. Sekejap ya. Okay, jadi saya nak tunjuk info-info ni. Tengok. Korang kena pergi ke, korang tulis je ke Garden 2 pet info. Dan kemudian korang tengok yang atas sekali. Ni fandom. Okay, terus tekan. Okay. Korang tengok Tengok ni. Okay, ni kalau korang nak tahu lebih banyak, boleh tengok video panjang. Sekejap. Pertama-tama kita ada frog. 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 Pertama-tama kita ada frog. Okay, ni info dia. Harga je 10,000. Lepas tu dia boleh tambah lompat-lompat. Kali pertama dia di add 12 Jun 2026. Kemudian kita ada bunny. Jersey dia common juga, tapi harga dia 20,000. Dan dia boleh tambah kelajuan kita 5. Dia tambah kelajuan 5. Boleh tambah 5 kelajuan kita. Apa-apalah. Kemudian tarikh add dia 12 Jun 2026. Sama macam Encik Frog. Pakcik Frog. Bapak Kegarina. Awal. Woi, bangun woi. Apa-apalah. Kemudian kita ada Awul. Encik Awul. Rarity dia uncommon. Uncommon pertama ni. Pas harga dia 25,000. Sampai saya berjuang tu nak beli. Kemudian dia boleh tambah orang cakap tambah pemandangan biar kita nampak lebih jauh waktu malam. Kemudian kita boleh, lepas tu dia kali pertama di add 12 Jun 2026. Sama macam owl, sama macam frog, bunny. Okay, kemudian kita ada deer. Rare. Lah, jadi uncommon satu je. Kesian. Okay, sama-sama. Rarity dia rare. Kemudian harga dia lebih mahal. 50,000. Macam duit. Dah. Lepas tu saya lupa nak baca. Dia cakap boleh tambah lebih. Boleh buat pertumbuhan kita lebih tinggi. Lebih cepat. Tambah 10%. Kali pertama di add Jun. 12 Jun 2026. Okay. Kemudian